You cakap apa? Pakak Bius kata apa, saya tak nampak dia buang apa, tapi saya nampak darah je dia. Oh ya? Ada cuci darah je. Besar lah. Berapa biji? Sebiji besar mana? Benda tu kan besar mangkuk. Yo, besarnya punya. Hari tu masa dekat mana? Tinggallah kursi diorang ni. Tak ada tekan muka dia. Dia nak duduk. Ya, betul? Masa dekat Terengganu tu kan kecil je. Lepas tu dia makin besar. Dia dah membesar macam ni, dia dah mengungkap sampai atas ni. La ilaha illallah. Tu dah buang. Dia bagi full anesthetic lah. Tak sedar lah. Bius habis, lepas tu Bius tak sedar. dia orang kelang kabut sebab dia kata apa? Orang gigit apa? Lidah. Pos pernafasan tu. Dia takut. Masa orang tak sedar tu kan, orang gigit, dia takut nafas tak sampai kan. Lepas tu? Nafas berhenti, dia cabut cekuk hati dia. Dia kata dia terpaksa cabut. Macam tu dia. Dia baik selamat. Alhamdulillah ni lah. Itulah dia punya apa, risiko kan. Risiko. Degil lagi kan? Nak tunggu lama-lama kan? Peram lama kan urus budak-budak. Kalau urus semua lah. Urus punya, Kira. bawa balik dia, pergi bawa klinik semua kan. Peram dulu. Siapa lagi dah datang? Orang je, kawan kerja. Yang tadi tu, yang kita pinjam gelang tu. Aduh, ya Allah. Ni budak-budak tak dapat datang ni, hakim kerja apa semuanya. Datang. Orang pun petang ni baru datang. Aduh, ya.